Okay gang, so welcome back to Movies channel. So today adalah hari yang aku tak sabar gila sebab kita dah dibelanja banyak gila scene-scene dekat social media, which is untuk filem Brand New Day Spider-Man ni kan. So aku duk tunggu bila sebab trailer ni kita tunggu dah lama gila kan, tapi tak keluar-keluar. Tiba-tiba aku tak jangka pula expect hari ni akan keluar kan, sebab semalam banyak gila dia tease all the scene yang berapa second, 2 ke 3 saat ni kan. So bila hari ni dia keluar, officially keluar, so aku tak sabar nak react dengan korang. So ini first time aku tengok, aku tak tengok lagi. So let's go, kita tengok sama-sama. Jom. I can't believe our first hit MIT. MJ, come on. So ini event selepas No Way Home, dia memang direct sambung lah. Suit dia lawa gila gang. Original memang copy paste daripada komik, memang lawa gila biru merah. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the Basuh baju dalam meja basuh made everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. Oh, nice doh. Sumpah nice gila weh. Gempak doh. Oi, Punisher doh. Put your whip. Suit yourself. Apa lawa gila geng. Baik kau. Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker. Oh, MJ dengan lelaki lain. Yelah, dia kan lupa kan. Dia hilangkan ingatan. Oh shit. Weh, bapak dia organic shooter tu. Sama macam Tobey Maguire. Betul lah, sebelum ni diorang Excuse me, Dr. Banner. I need your speculate macam tu kan. Mark Ruffalo, Bruce Banner. Could be enormously dangerous. Apa? Spiders have 3 life cycles. When Oi, gempak tu kali ni. it can leave the spider vulnerable to threats. We are faced with a danger that we can't control. Wow. We can't even see. Stay out of my. Woi, Scorpion tu. You lose an Sumpah best weh. And for those, Tak sabar weh nak tunggu weh. it amounts to a kind of Oh, nice. Spider-Man, Brand New Day. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Friendly neighborhood. So Julai. So nanti kan Julai nanti kan. So aku tak sabar gila nak tengok. Super excited gila nak tunggu Brand New Day ni kan. Sebab next coming lepas Brand New Day ni, Spider-Man kita ada Doomsday. So tak tahu macam mana dia nak connectkan Spider-Man ni dengan Doomsday nanti. So tak tahu, kita kena tunggu kan. 30 Julai. Tak sabar nak tunggu. And then organic web shooter guys. So memang betul lah apa yang diorang teori Brazil semua tu cakap. Uish, memang tak sabar nak tengok. So itu saja aku punya reaction untuk official trailer Spider-Man Brand New Day. Filem ni adalah sambungan direct daripada No Way Home. Okay, that's all. Thank you.